Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan ceritakan dan tunjukkan bagaimana cara untuk mematri komponen-komponen di atas litar ataupun board IoT ESP32 development board, yang menggunakan ESP32. Yang ini boardnya. Semua komponen akan berada di sebelah atas. Jadi ini adalah double layer board. Baik, untuk video ini saya akan pecahkan kepada 4 video, iaitu video yang pertama ini video untuk menerangkan cara-cara mematri komponen SMD seperti LED dan resistor. Video yang kedua berkaitan dengan switch, iaitu tactile switch dan slide switch. Video yang ketiga berkaitan pin header, dan video yang keempat cara-cara untuk membersihkan board selepas kita mematri. Okey, so yang pertama sekali ini adalah komponen-komponennya, kita keluarkan dulu. Ini adalah resistor, nombornya 221. So kalau 221 220 ohm lah. Okey, jadi kalau kita rujuk pada bills of material ni, 220 ohm ianya pada R7 sehingga R14 lah. Kuantiti 8. Boleh semak satu persatu lah komponen. Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk solder komponen resistor ni terlebih dahulu. Okey, yang pertama kita perlukan tweezer. Kita akan buka dulu. Okey, letakkan kat sini. Baik. Jadi resistor akan duduk pada kedudukan macam ni lah. Okey, saya akan zoom sikit. Okey, so kita akan solder komponen resistor terlebih dahulu. Mudah saja. Yang pertama kita kena ada sediakan pematri. Pastikan pematri cukup panas. Macam ni. Ini memang cukup panas. Okey, kita letakkan sedikit timah di sebelah kaki perintang. Okay, sedikit saja. Macam ni. Kemudian dengan menggunakan tweezer kita kepit resistor, letak di berdekatan, ikut line dia, berdekatan dengan timah tapi tak kena lagi. Kemudian kita panaskan timah dan jolok, tolak masuk ke dalam. Okey, dah elok dah tu. Okay. Kemudian kita pusingkan. Okay, kita akan solder sebelah lagi. Kita letakkan dulu pematri untuk panaskan sekejap, dan kita masukkan sedikit timah. Okey. So hasil dia macam tu lah.
Okey, saya tunjukkan ya. Kali kedua. Yang ni kita terus solder untuk 2 resistor. Terus letakkan sedikit saja. Kemudian masukkan resistor. Pastikan nombor dia samalah bagi kemas. Jangan terbalik Tapi kalau terbalik pun tak ada masalah, cuma kekemasan lah. Panas dan jolok masuk. Okey, kalau kita perasan dia tak tepat, kita boleh adjust balik. Macam tu. Bagikan dia selari betul-betul. Kemudian kita juga boleh tekan dia supaya dia tak terangkat. Dengan menggunakan tweezer, letak ke atas, kita tekan dan panaskan. So kita boleh rasakan resistor tu sedikit akan terturun lah. Okay, resistor yang ketiga. Tekan sikit. Adjust balik kalau dia sengit. Okey. Sudah selesai sebelah kiri. Satu lagi kita letak sebelah kanan. Okay, kita kemaskan. So, itu caranya. Jadi untuk pendekkan video ni, saya akan pause sekejap dan saya akan selesaikan semua. Nanti kita akan bersambung. Okey, baiklah. Jadi saya dah selesai solder 15 biji resistor ke semuanya, iaitu 220 ohm, R7 sehingga R14, 1 kilo ohm, R1, R2 dan R3, R4, R5 dan R6 ni adalah 10 kilo ohm, dan R15 adalah 4.7 kilo ohm. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk mematri LED. Baiklah, ini adalah SMD LED, jenis SMD. Jadi kita buka dulu. Semuanya ada 9 biji Hati-hati, pelan-pelan. Okey, ada 9 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So untuk LED dia ada polariti positif dan negatif. Jadi kalau kita tengok sini, saya zoom sikit. Okey, yang ini. Kalau kita tengok daripada bawah, dia ada satu segitiga. Okey, yang tajam yang di sebelah kanan ini adalah negatif, dan sebelah kiri adalah positif. Kalau kita tengok daripada depan, kita akan nampak yang warna, ada satu warna macam warna hijau, itu adalah tanda kaki negatif. Jadi penting supaya kita tak terbalik pasang. Kalau pasang terbalik nanti LED tak menyala lah. Okey, kalau atas board pula. Okey, kalau atas board sama juga, perlu dia akan ada satu tanda untuk negatif. Untuk board ini saya tandakan dengan titik dot macam ni.
So titik dot ini menunjukkan dia adalah kaki negatif. Pastikan kita bila pasang tu warna hijau pada LED tu berada pada bahagian negatif. Okay, sama saja cara untuk solder resistor dan LED. Okay, saya tunjukkan contoh. Yang pertama, kita letakkan sedikit timah pada sebelah kaki negatif macam tu. Kemudian kita ambil satu LED yang kita nak solder. Okay, letak di sebelah dia macam ni. Pastikan negatif warnanya hijau. Kita panaskan sedikit timah dan kita tolak masuk. Okay, dah melekat. Mudah. Kemudian kita terpusingkan dia dan letakkan sedikit timah di kaki sebelah positif pula. Okay. Macam ni lah. Okay, saya tunjukkan dua lagi. 1, 2. Masukkan LED, letakkan kat tepi, panaskan timah dan tolak masuk. Okay, kalau tak sama kita boleh panaskan dan tolak, adjust bagi dia sama. LED yang ketiga, letak kat tepi, panaskan dan jolok. Kalau rasa dia terangkat, kita tekan sikit. Okay, pusingkan, letak di sebelah satu lagi. Okay, so saya akan siapkan semua untuk LED. Okay, jadi saya dah siap solder 9 biji LED, iaitu LED 1 berada di bahagian sini dan 8 biji LED berbaris di bahagian kanan ni. Okay, seterusnya kita boleh uji dengan menggunakan multimeter. Okay, kita onkan, letak di bahagian buzzer. Kita uji tengok. Okay, sekarang kita nak tengok adakah LED ni menyala ataupun sebaliknya. Kalau menyala maknanya okey lah, polariti dan pematrian kita betul lah. Jadi cara dia, bahagian negatif kita letakkan di punca negatif. So dalam kes ni punca negatif sama ada kita boleh letak di ground sini ataupun mana-mana bahagian ground lah. Paling mudah sekali, pada buzzer ni ada satu bertanda positif, satu lagi bertanda yang tak bertanda ni adalah ground. Jadi kita letak satu dekat ground, bahagian negatif letak dekat ground, dan bahagian positif kita letak di sebelah perintang. Contoh LED 1 bersambung dengan, okey, kita cuba negatif, kita letak di negatif buzzer dan positif pada hujung R1. Okey, menyala. Kita cuba R7 sehingga 14 pula. Okey, LED 2, LED 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau kita juga boleh letak pada di bahagian header ni .
Okey, tarik saja. Okey, jadi begitulah cara untuk menguji LED yang telah kita solder. Dan video berikutnya saya akan menunjukkan cara untuk memasang komponen iaitu switch, tactile switch dan juga slide switch. Ini slide switch. Okey, kita bertemu dalam video yang seterusnya. Terima kasih.